Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Zulkafili, nombor matrik 088722. InsyaAllah kami akan membentangkan berkaitan kitab yang kami pilih iaitu Qawaidul Aqaid karangan daripada Al-Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Baiklah, pertama sekali kita akan pergi kepada biografi pengarang. Nama sebenar Al-Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad At-Tusi yang lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijrah. Seterusnya, bapanya merupakan seorang penenun wool. Sebelum meninggal dunia, bapanya mewasiatkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seorang sahabat ahli sufi untuk dididik. Seterusnya, Al-Ghazali mula mempelajari ilmu fiqh di Tus daripada Imam Ahmad Ar-Razakani. Kemudian ke Jurjan berguru dengan Imam Abinash Al-Ismaili. Beliau seterusnya ke Nisabur dan menjadi murid setia kepada Imam Al-Haraman Al-Juwaini. Dan ini jugalah yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul terdahulu, iaitu mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah. Terdapat satu nukilan daripada Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan dalil bahawasanya Allah Subhanahu Taala itu wujud pada azali sedangkan tempat belum ada. Maka dia menciptakan tempat sedangkan dia di atas sifat azalinya tanpa tempat. Seperti mana sebelum dia menciptakan sifat-sifatnya. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan perbentangan ini kepada kawan saya. Okay, baik, seterusnya kita masuk kepada sinopsis fasal yang kedua, iaitu tentang kaedah berperingkat-peringkat dalam memberi bimbingan dan penyusunan tingkatan atau tahap kepercayaan dalam akidah. Okay, baik. Imam Ghazali menegaskan bahawa bimbingan akidah harus dimulakan dengan kaedah talqin, iaitu didikan awal melalui hafalan dan keyakinan hati yang teguh seumpama gunung, tanpa perlu dibebankan dengan dalil-dalil yang rumit. Penggunaan ilmu kalam atau seni debat dianggap sebagai senjata yang hanya boleh diajarkan kepada individu-individu tertentu yang memiliki kecerdasan tinggi serta ketakwaan yang kuat bagi membela agama. Imam Ghazali juga menegaskan bahawa rahsia batin iaitu hakikat dalam agama bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum zahir iaitu syariat, melainkan ia merupakan penyingkapan makna yang lebih mendalam dan halus yang hanya dapat dicapai melalui penyucian hati iaitu mujahadah. Perbezaan antara zahir dan batin ini merangkumi 5 aspek, termasuklah penggunaan bahasa kiasan atau pengalaman rasa, zauq, di mana kemuncak keyakinan seorang mukmin adalah apabila cahaya makrifatnya tidak sedikit pun memadamkan kewajipan terhadap syariat seperti solat 5 waktu dan puasa. Baik, seterusnya kita masuk kepada sinopsis fasal ketiga. Fasal ketiga menegaskan bahawa kesempurnaan iman seseorang mukmin bukan sekadar terletak pada lisan, tetapi pada penguasaan menyeluruh terhadap 4 tonggak utama akidah, iaitu zat, sifat, perbuatan Allah dan sam'iyat, iaitu perkara gaib, yang menyatukan ketajaman akal dengan kebenaran wahyu mengikut manhaj salafus soleh melalui pembahagian sistematik kepada 40 prinsip asas. Penulis menekankan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang terpelihara daripada kesesatan kerana mereka berjaya meletakkan serta aspek ketuhanan, kenabian dan hari akhirat pada neraca yang betul, sekaligus membezakan antara kebenaran hakiki dengan penyimpangan ahli bid'ah atau etis. Seterusnya saya akan menerangkan fasal yang keempat. Bab ini membincangkan hubungan antara Islam dan iman serta hukum yang berkaitan dengannya. Penulis menjelaskan bahawa iman seseorang boleh bertambah dan berkurang bergantung kepada ketaatan dan kelalaian seseorang terhadap perintah Allah. Iman akan bertambah dengan amal soleh dan keikhlasan hati, manakala dosa dan kelalaian akan melemahkan iman. Penulis juga menerangkan keadaan orang yang munafik, yang zahirnya kelihatan Islam tetapi hatinya kufur, serta bahayanya nifak, iaitu orang munafik, dalam kehidupan seseorang Muslim. Selain itu, dibincangkan maksud sebenar penggunaan perkataan insya-Allah sebagai tanda tawaduk dan bergantung kepada kehendak Allah, bukan kerana ragu-ragu terhadap iman. Bab ini turut menyentuh tentang syirik tersembunyi dan membahagikan nifak kepada nifak besar dan nifak kecil sebagai peringatan agar orang beriman sentiasa menjaga iman dan menjauhkan diri daripada sifat munafik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang rukun kedua. Dalam rukun ini, pengarang menyatakan beberapa asas utama sifat Allah. Yang pertama, asas-asas tersebut bermula dengan penempatan kudrat, iaitu kekuasaan.
kekuasaan Allah yang mutlak atas segala yang mungkin wujud. Diikuti dengan ilmu Allah yang meliputi seluruh makhluk tanpa melalui pemerhatian atau pengalaman. Yang kedua, Allah Maha Hidup iaitu hayat. Kerana mustahil wujud kekuasaan dan ilmu tanpa kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan iradah iaitu kehendak. Allah yang menentukan segala kejadian pada waktu yang telah ditetapkan serta sifat mendengar dan melihat iaitu sam wal basar yang meliputi segala yang zahir dan batin tanpa alat dan tanpa menyerupai makhluk. Yang keempat, sifat kalam Allah. Pengarang menegaskan bahawa kalamnya adalah sifat yang berdiri pada zatnya, bersifat qadim, bukan suara dan bukan huruf. Yang terakhir, pengarang merumuskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, hayat, kudrat, iradah, kalam, sam'a wal basar. Dan setiap sifat itu benar-benar wujud. Benar-benar wujud, qadim serta tidak boleh dinafikan. Okey, seterusnya rukun ketiga. Rukun ketiga di sini menerangkan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang menghuraikan asas-asas akidah Islam berkaitan perbuatan Allah Taala serta hubungan antara kekuasaan mutlak Allah dan perbuatan hamba. Menurut kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, sambil menolak pandangan Mu'tazilah dan golongan yang mengutamakan akal semata-mata. Pengarang ini juga menolak dakwaan bahawa Allah wajib melakukan apa yang terbaik dan menjaga maslahat hamba. Sebaliknya, segala kebaikan dan kurniaan Allah dan segala azab adalah keadilannya kerana tiada kewajipan ke atas Allah tidak sesuai bagi hak ketuhanan. Pengarang menegaskan bahawa kewajipan mengenal dan mentaati Allah datang melalui wahyu, bukan semata-mata akal. Kerana akal tidak mampu mengetahui pahala, dosa dan azab akhirat tanpa khabar daripada Rasul. Oleh itu, pengutusan para Nabi adalah sesuatu yang tidak mustahil dan sangat diperlukan sebagai penyampai wahyu. Akhirnya, pengarang menegaskan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang membuktikan kebenaran risalah baginda. Di bahagian ini saya akan membuat perbahasan bab ilahiyat yang di mana kesetiap sifat-sifat itu dijelaskan secara jelas dan lengkap. Hal ini kerana setiap sifat-sifat tersebut pengarang sertakan dengan dalil-dalil yang qat'i daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian, terdapat juga dalil akal yang disertakan, contohnya bersifat kudrat. Dalil akal yang digunakan ialah Allah SWT bersifat kudrat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Baijuri. Allah SWT adalah pencipta yang qadim. Baginya, justru itu maka wajib bagi Allah bersifat kudrat. Akhir sekali, terdapat banyak lagi yang dibicarakan oleh pengarang yang di mana telah kami nyatakan di dalam bab sebelum ini. Jadi diharapkan agar penulisan ini dapat diambil manfaat bersama. Seterusnya, saya akan membicarakan dalam kitab yang kami kaji. Manfaat yang ditekan dalam kitab ini adalah menerangkan bahawa tauhid mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek zahir dan batin, merupakan tempat kembali serta tempat bersandar bagi semua manusia. Di sini dapat dipastikan tauhid merupakan sumber keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segala keburukan dan kecacatan. Selain itu, perbahasan kita ini menjadi benteng daripada fahaman Mu'tazilah dan golongan rasionalis ekstrim yang mendahulukan akal sehingga menolak nas dan sifat Allah. Seterusnya, manfaat yang diperolehi dari kitab ini ialah melahirkan insan yang beradab dalam berfikir tentang zat dan sifat Allah. Hal ini demikian kerana kitab ini mendidik kita supaya berhenti pada batas yang dibenarkan syarak dan tidak membayangkan zat Allah dengan gambaran makhluknya serta meyakini bahawa zat Allah tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Kesimpulannya, kitab Qawaidul Aqwaid ini merupakan satu kitab yang harus kita belajar dan kita pelajari sebagai seorang penuntut ilmu agar akidah kita terpelihara. Namun mestilah kita belajar dengan seorang guru yang berkelayakan. Semoga akidah kita terbela daripada segala ancaman pemikiran akidah. Sekian, terima kasih.